Persamaan suatu garis lurus diberi oleh Px tambah Qy tolak 1 sama dengan 0 dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Cari dalam sebutan P dan Q kecerunan garis lurus itu dan kecerunan garis lurus yang berserenjang dengan garis Px tambah Qy tolak 1 sama dengan 0. Untuk mendapatkan kecerunan garis lurus ini, kita perlu menjadikan Y sebagai perkara rumus. Jadi kita akan mendapat QY sama dengan negatif PX tambah 1. Jadi kita akan bahagi dengan Q. Jadi kita akan mendapat Y sama dengan negatif P per Q X tambah 1 per Q. Bila kita bandingkan dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C, M ialah negatif P per Q, iaitu kecerunan garis ini. Seterusnya, kecerunan garis lurus yang berserenjang dengan garis ini, iaitu garis yang berwarna biru yang dalam graf ini. Jadi kita tahu kecerunan garis yang pertama ialah negatif P per Q. Jadi hasil darab kecerunan dua-dua garis ini mesti negatif 1. Jadi gantikan M1 dengan negatif P per Q. Jadi M2 iaitu kecerunan garis yang kedua ialah Q per P. Jadi ini adalah jalan kira bagi soalan ini.